ular dah dirasa dengan tukar nombor dah tu. Tu dia sambil duk cakap telefon dia. Hoi, tu. Sambil duk cakap telefon dia drag keluar. Tak apa. Ni. Dia cakap mak teh masuk ke siapa? Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Pagi-pagi selamat pagi. Balingan pertama terus strike. Tak ada nak on kamera apa. Tu dia guys. Welcome to Fat Balas Fish Hunter. Jom kita coba lagi guys. So pagi ni aku turun ke Empangan Timur Tasuh bersama dengan Sis Jo kita. Tu makan tu. Dengan Cik Beri. Tu dia. Dia duk kalih kot lain lagi, ikan duk makan. Kalau sambak lah. Saran pagi-pagi. Oi. Apa dia tu yang besar sangat? Dia buang pun action ni konten. Kan lain orang kami tiga-tiga dah ready dah ni. Nak kat lautan tu. Tu dia top water guys. Karan. Ni depan ni apa dah? Rakam depa. Dia view memang cantik gila. Macam dengan senja pada pagi. Rakam pula. Tak nak pakai ikan kak. Selah ni bihun pula. Tak lekat. Ada. Kena. Ya. Tu dia guys. Pedang berat ni. Tu dia ni depan ni pun. Dia menekan-nekan guys. Kasar guys. Dah heret dengan rumput-rumput ke lewat tak kasar. Patut ah. Wih, sakan nangkap ni. Hai. Bismillah. Bismillah. Tu dia guys. Karan guys. Jangan cerita kat orang guys. Kita diam saja guys. Elok-elok. Dapat strike ya. Alamak. Depa strike. Kena pula dah guys. Triple strike guys. Triple strike. Ni halus. Halus pun tak apa. Semua sebaya. Rakan sebaya. Kita cari bayar lain.
Main saja syok kucai ayam. Ah, strike lagi guys. Tu dia guys. Allah lucu. Nenen. Duduk depan tu pun kasak-kasak. Ah, kita main ni lah. Bodoh ni. Allah tak lekat. Orang duk mengai main duk kucai ayam otak bodoh. Oi, duk ni ai. Basah habis tu. Oi. Oh, ha, tu. Tak apa guys. Memang kalau tak mau makan dah dia ni. Semuanya. Oh, aduh. Oh, kasak. Ah, cik beli duk apa? Nak goreng bihun pula dah. Ni ikan ni. Oh, kasak. Ha ni kasak. Ni kasak. Naik lagi tu. Color dia pun padu. Ya Allah. Ya Allah. Apa ni? Guys. Tengok tu guys, macam mengai tomat tu. Besar. Jendul guys. Tu. Oi. Oi, ni kena sauk ni. Mau baik. Main nak tahu. Alhamdulillah. Ni kasak guys. Tu dia. Aduh. Mari kita tengok kat ikan. Dah ni, dekat-dekat gambar awak tak ada ni. Ambil ikan lu. Allahu Akbar. Tu dia mulut boleh masuk penumbuk. Dia guys. Sangat ni. 40 cm lebih ni. Dia guys. Yang tu pun lah. Padu dia guys. Gewang tu dia tengah ngok tak ke. Nak kepok tak ke kerja ni. Tahu. Kami waktu tak pakai standard. Gewang ni baru sampai mari ni. Tidak duk pakai dia jenis ni kot, tapi yang ringannya 5 gram je. Hak ni ambil yang 8 gram. Lah tu dia tak ambil lagi betul. Dia sinking. Sinking besar. Lah yang halus ni duk kedek kat belakang. Ikut bawah tung ni lah. Kau heran duk bunyi tak mana? Apalah duk halus kedek dah tahun dulu. Okay guys, ni sinking pencil. Made in China. Lepas tu aku gunakan casting Valiant Eagle Pro. BFS punya reel ni. Tapi boleh kat aku tak ada BFS lah. Pairkan dengan rentaka capture 1.5. Mainline 15 lebih. Weh, basah aku ni. Duduk kepak. Okay guys, jom kita cari lagi. Allah.
Aduh, denak pun. Malah yang tahu pai sikit. Ya. Nak ambil ke ni? Kau nak ambil ke? Ha? Bagi dosa. Hang pun kalut lah. Panggil mak hang. Hang kan. Tak naik kilo. Ya, strike lagi guys. Wah, gasak-gasak sangat makan ni. Kasak pasal rumput sekali. Sekali yang rumput. Oh, Tapi kasak tu gaya tu. Kasak tu. Valiant Eagle Pro guys. Tu dah. Kena tak mana ni? Macam atas kepala pun. Ha? Sok tak? Dia betul mata. Tengok tak? Betul mata. Takut tangkap. Hak ni nak sok hak. Jangan lari. Ya, thank you. Yo, gasak-gasak helpok ni. Basah habis kerana ni habis barang-barang aku lantung. Duk bergendang-gendang. Lah yang hak ni apa nama grip duk di mulut, betul cari grip tak jumpa. Tak apa grip. Gasak-gasak guys. Oh lah, ingatkan kecil. Banyak saiz. Orang duk bengai ni. Tak guys. Ikan ke berapa entah. Ya. Saiz elok-elok lah. Aduh. Ngapa? Apa tu? Tak tahulah dia ni rasanya. Suka nombor dah tu. Tu dia. Sambil duk cakap telefon dia. Hoi, tu. Sambil duk cakap telefon dia drag keluar. Tak apa. Ni. Dia cakap mak teh masuk ke siapa? Ke mak lah. Ke masuk ke ngah. Tak apa. Sekejap lagi dia bagi tahu ngah. Boleh nak macam ni no. Tak peduli pun kat ikan tu. Gasak-gasak. Boleh lah. Boleh. Tak apa, mak teh dia tak boleh nak guna telefon ni. Dia tengah layan ikan ni. Mancing. Tak apa, petang-petang sekejap lagi dia ni nah. Try ke? Tu. Tak habis je cakap telefon tu. Buat telefon naik ikan. Okey, baik. Okey, bye. Assalamualaikum. Dia tengah telefon lah tu. SP lah. Ha? Makan SP. Makan SP. Mantap guys.